Okay, saya minta maaf, saya lambat sikit. Minta maaf sangat sebab saya tengah proses keluarkan duit. Yes. And untuk pengetahuan korang, alright guys, so kita dah ada pemenang untuk siapa yang akan dapat ikut kita ke luar negara. So daripada semua pembeli Kubit, kita dah ada pemenang yang mempersembahkan pemenang. Okay, saya minta maaf, saya lambat sikit. Minta maaf sangat sebab saya tengah proses keluarkan duit. Yes. And untuk pengetahuan korang, di antara semua pemenang yang dapat pergi ke luar negara, tak ada seorang pun nak ikut kita pergi luar negara. Masalahnya kalau saya jadi pemenang saya tak kira. Tak pergi juga sebab tengah perang . Sebab apa korang pilih tak nak ikut kita? Sebab DC mahal lah, DC mahal lah. Yes. So kesemua tak ikut. Saya sebenarnya terasa sikit lah tapi Okay, so semua minta refund duit. Maksudnya kelima-lima minta refund. Diorang nak duit, nak tukar tiket tu jadi duit. Jadi hari ini kita dah ada duit. Saya keluarkan duit sebab tu lambat, sorry. Lepas tu satu lagi, InsyaAllah boleh cuba lagi. Sebab bulan depan, akhir bulan depan, kita ada giveaway lagi sekali untuk Kubit. Okay, ni just penghargaan je sebab ramai yang beli Kubit. Jadi kita target just untuk cover budget projek sahaja, projek YouTube kita. But at the end, Alhamdulillah sales dia kebabum sebab diorang beli. Diorang dan semua penonton YouTube kita beli. Jadi kita bagi penghargaan macam ni. And akhir bulan depan insya-Allah ada lagi sekali untuk 3 orang buat masa sekarang. 3 orang akan menang RM10,000 setiap seorang. Dan untuk abang satu grup . Okey, abang punya RM10,000. Alhamdulillah. Tolong tanda tangan. Yeah. Macam abang punya RM10,000. Terima kasih. Tolong tanda tangan. Okey. Awak punya RM10,000, tolong tanda tangan. Awak punya RM10,000, tolong tanda tangan. And kita sebenarnya ada 7 pemenang. But 3 orang kita transfer duit tu sebab diorang duduk jauh. And 4 orang datang ke... You. Sorry lah. Sumpah lah. Okay, terima kasih sebab beli. And thank you for beli. Thank you. Right, bye. Peace out. Terima kasih.